Okay, bismillah, kita start kita study dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siwazik. So, pagi ni kita akan sambung untuk recap hari Isnin, hari Selasa 30 Mac semalam, dan sebelum tu saya ada update untuk website Syariah Trader. So, dekat chat study stock saya ada tambah study past winners, dan untuk trader yang mungkin tengah study saham boleh try untuk test sekali market-market ni lah. So mungkin tak sama dari segi chart pattern, dari segi setup, tapi trader sendiri kena decide untuk sesuaikan dengan trading style masing-masing. So kita start dengan index dulu pagi ni. Kita tengok apa yang berlaku malam tadi dengan indeks. Okay, untuk ini opening hari Isnin. So hari Isnin dia try untuk rebound balik selepas banyak kejatuhan kat sini. Lepas tu opening nampak gap down, tapi petang tu dia try untuk naik. Lepas tu dia jatuh balik malam. Jatuh balik malam. Kita tengok 3 minit, nampak ada setup tak? Kita hadap dulu ni. Okay, dia naik slow, tak ada spike, maka pasal kat sini baru macam ada resistance, setup sell. Lepas tu dia ada buat tight consolidation, low volume, cuma breakout, tak ada high volume. Dan lepas tu dia jatuh sikit, mungkin momentum dia tengah sell kan. So momentum dia tengah downtrend, dia sambung kejap sampai pukul 4, lepas tu dia sideways dan dia berpusing. Kalau tengok 1 minit, okay, ni dia jatuh, dia spike, dia jatuh consolidation, tapi breakout, tak ada strong candle dan strong volume. Tapi kalau ada trader yang buy on chart pattern, tak tengok sangat, tak pentingkan sangat volume high, mungkin boleh consider kat sini kan. So dapat juga berapa puluh tick ni kan. So dapat juga 36 point kat sini. Okay, nampak tak ada lagi setup. Mungkin kat sini breakout pukul 1 pagi kan. So little bit bukan dalam kondisi habit market yang selalu buat pergerakan banyak kat sini. So kita boleh ignore lah setup ni kan. Okay, kita tengok Nasdaq. Tapi macam saya cakap tadi lah, kalau ada trader yang memang style dia macam tu, boleh consider je. Boleh tengok, boleh study, dan selagi profit bermakna betul lah. Dan trade-trade akan datang repeatable. Okay, kita tengok 5 minit untuk Nasdaq pun sama, jatuh. Uptrend slow rising, tak ada spike petang tu ni kan. Okay, kat sini lah, kat sini macam tak nice sangat sebab detail consolidation, lepas tu dia tak breakout. Kalau ada trader yang dia expect akan breakout, mungkin dia akan entry dekat sini sebab mungkin cut loss rendah tapi malangnya tak breakout. So dia anticipate untuk breakout tapi tak breakout, dia kena cut loss lah kat sini. So kalau dia entry kat sini, nampak ada tight consolidation, dia terus entry before breakout, mungkin risiko dia akan lebih sikit, tapi kebanyakannya
kalau entry before breakout akan senang fail lah, tapi sekali dapat memang reward besar tu. Memang advantage untuk yang anticipate breakout kan. Tapi kena ingat lah, lagi banyak fail, lagi cepat lah untuk capital dia lesap kan. So adakah anda jenis yang buy on breakout ataupun anticipate breakout kan? So anticipate breakout boleh jadi dia low risk, breakout dia confirm tapi dia high risk sedikit kan, sebab breakoutnya dah jauh. Okay, jatuh pun tak ada setup sell sangat. Kalau kita tanda dekat sini sama macam tadi, dia jatuh terus spike kat sini kan, resistance kat sini. So dia tight consolidation, tapi malangnya kat sini tak ada high volume lah, so kita tak entry. Lepas tu dia pusing pukul 8 dan dia terus tembus resistance line. Okay, untuk Nasdaq, untuk Dow Jones pula kita tengok, kita study Dow Jones pun sama, dia slow rising kat sini. Okay, kat sini mungkin ada trader yang buy on reversal ataupun buy on flat base kan kat sini kan. Ni flat, tak ada uptrend, tak ada markup lagi, dia just flat. Lepas tu dia terus breakout kat sini pukul 11, pukul 10. So dia terus jalan kan, tapi jalan dia slow-slow lah. So dari sini ke sini memang slow, ambil masa lama, tapi 300 point juga kan, 303. So walaupun dia tak ada momentum, tapi dia slow rising, dapat juga. So dalam teknikal analis ni tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Semua pattern boleh ada, semua pattern boleh wujud, semua pattern boleh fail. So kita kena trade sesuai dengan kita punya style dan kita punya setup lah, kita punya sistem. Macam mana kita nak trade, adakah kita boleh hold untuk slow rising macam ni dalam berapa, satu hari tapi 300 tick, ataupun 1 jam 300 tick kan. So kena pilih mana yang sesuai untuk kita punya emosi. Lepas tu okay, kat sini dia jatuh sama macam tadi, lepas tu dia rebound balik. Siap, pause siap. Okay, sambung. Kita berhenti sampai Nasdaq yang tadi. Okay, Nasdaq pun tak ada apa-apa, ni slow rising, lepas tu dia rebound. Okay, sambung untuk crypto, kita tengok Bitcoin. Okay, Bitcoin kita tengok ni. Kita tengok hari Isnin. Okay, dia jatuh kat sini, spike pukul 6 pagi, lepas tu dia rebound sideways kat sini, jatuh sikit, so dia main-main kat sini kan, dia pun sideways juga dia. So masih sideways. Kalau kita tengok lower time frame, tengok si 3 minit, nampak ada setup tak ada, masih sideways. Sell pun tak ada, mungkin ada dekat CDL. So dia jatuh, lepas tu dia ada tight consolidation, low volume kat sini. So dapat nice breakout, high volume. Okay, kat sini macam okay, cuba kat sini lah. Time dia spike turun ni, mungkin dia masih sideways kat sini. So belum stage 4, masih stage 3 kat sini. Tapi lepas breakout kat sini, dia jalan sikit, lepas tu pun dia tak pergi pada. So trend ni tak panjang, so boleh dapatlah cash. Kalau dapat kat sini, dapatlah beberapa kan, walaupun small profit, Alhamdulillah. Tapi long term kita takut kalau asyik small profit dan lebih banyak
lebih banyak setup yang fail dan risiko kita besar macam ni kan. So kalau kita letak dekat previous support, kat sini contoh 450, lepas tu kita punya profit pun lebih kurang kan 1 to 1. So kita takut long term kalau kita punya profit, kita punya losses lebih banyak dan makan kita punya profit ni, long term akan loss lah kita punya capital. So kita cari setup yang high probability untuk dia keep buat trend yang panjang. Daripada kita cash sikit-sikit, kita punya risiko pun besar. So 1 to 1, so tak nice lah untuk kita build that setup lah. Okay, untuk crypto, untuk Ethereum pula kita tengok. So nampak hari Isnin ni masih sendu, masih sideways, tak ada setup yang cantik. Tengok Ethereum, okay, pagi semalam dia try untuk naik, lepas tu dia jatuh balik. Okay, tengok 3 minit ada tak setup yang nice. Pun sama, dia naik detail, dia naik detail, naik detail, masih tak cantik, masih sendu lah. So tak cantik juga untuk kita study. Kita boleh study kalau contoh kalau kita fail kat sini, kita kena exit early lah. So nampak ada sign-sign yang tak cantik. Kat sini ada tail 1, 2, 3, 4. So kat sini ada 4 tail, kita boleh cabut lah. Terus cabut yang 1, kat sini 2, 3, 4. So kalau kita nampak sign-sign yang tak cantik, so 4 kali dia test kat sini kan, 4 kali. Kat sini pun ada, dan area pun lebih kurang kat sini. So kita cabut awal daripada kita tunggu dia break trailing kat sini jauh. Lebih baik kita nampak sign, kita terus cabut daripada kita tunggu ni berapa lama kan. Dia jatuh dan lepas tu pun dia main sideways kat sini. So kita tak nak benda tu berlaku. Nampak sign yang repeatable macam ni, 1, 2, 3, 4. So banyak kali dia bagi sign, kita exit. Tapi kalau dia breakout dan nampak setup tu nice, kita boleh re-entry. Okay, kita tengok futures, kita tengok crude oil. Okay, adakah crude oil sendu juga? Okay, selepas dia naik banyak semalam, malam tadi dia sideways, tak ada pergerakan sangat. Tapi pagi tadi dia try untuk slow naik, tapi malangnya pukul 9 jatuh balik. So pukul 9 pun sekarang boleh buat new trend dan volatile juga pagi tadi. Dan malam tadi pun nampak macam tak se-volatile sebelum ni, tapi okey lah. Pukul 9, pukul 10.30 pun nampak macam flat je volume. Pagi ni baru datang balik volume kan. Selalunya kalau kita tengok 5 minit kat sini kan, selalunya pukul 9 memang nampak, memang high volume, tapi pagi nampak low volume kan. Tapi hari ini nampak okay, kat sini high volume, kat sini pun high volume juga. Tengok pukul 9 dah semalam tak high kan. So hari ni volatile sikit, ni pun tak volatile pukul 9, ni pun tak volatile, tak volatile. Volume low, pump. Tiba-tiba volatile kat sini, volume high. So tengok 3 minit, nampak dia lawan arah. Lepas pagi tadi dia try, pukul 4 pagi dia try untuk slow rising, tapi pukul 9 dia jatuh balik. Okay, kita tengok ada tak setup buy kat sini. Kita padam dulu ni.
Okay, dapat macam tak ada. Volume pun tengah flat. Kat sini baru dia naik. Okay, kita cari setup sell kat sini. Nampak macam tak ada juga. Okay, kalau macam ni kan, kalau macam ada trader yang buy setup dia consolidation kan, so dia flat kat sini, dia tak ada markup spike downtrend lagi, dia terus entry kat sini kan, terus entry high volume, dapat berapa kan, so banyak juga. Tapi ni pagi lah, so moment ini memang agak luar tabi'i, tapi tak apa, dia jadi juga. So dapatlah berapa, 280 tick, so banyak juga. So pagi pun memang kalau ada setup, kalau ada data dan memang biasa trade pagi, boleh consider. Tapi buat masa ni crude oil memang tak boleh trade again. Sebelum syariah lagi, kita hanya study je crude oil, sebab futures mungkin market semua sama kan, kita boleh study based on technical analysis lah. Okay, last kali kita tengok ni dulu. Gold, kita tengok gold pun sama juga. Okay, pagi tadi gold terus naik. Ni sekarang kan. Okay, ni tadi pagi tadi pukul 10. Okay, kat sini dia try naik juga, slow-slow tapi tak ada volume. So malam tadi dia jatuh. Kalau crude malam tadi dia sideways dan pagi tu pukul 4 baru dia naik kan. Tapi kat sini gold jatuh, pagi tadi baru dia try untuk naik. Cuba kita letak 3 minit, nampak macam tak ada nice setup juga. Pergi kat sini tapi dia tak pergi mana. Ni kat sini ada breakout very high strong candle. So kalau jauh sangat ataupun big sangat candle ni, kita punya cut loss akan jauh. Kalau kita tunggu pullback kat sini, memang rebound, cuma tak jadi sebab ada long betul kat sini. Lepas tu dia sideways. Pagi tadi pun sama, macam dia nak ikut crude tapi tak pergi mana, dan dia pun sekarang tengah pullback lah. So bahasa tak cantik, kalau kita tanda, kita boleh tanda resist kat sini lah. So volume up, price up. So tengah pullback sekarang, low volume, consolidation. So kalau dia ada buat tight dekat sini dan ada breakout, sama macam kita punya setup, boleh entry. Okay, last kali tengok FCPO. Okay, kita tengok. Okay, Sekejap. Terus contek. Okay, kita tengok ni 3 minit kan. So okay, semalam nice. Hari Isnin opening, teruskan momentum uptrend dia. So contoh, ada trader dapat cash kat sini, flat base, ataupun ada trader yang buy on ascending triangle kat sini. So kita boleh lukis. Ada yang buy on chart pattern, dia gap up, terus dia entry, ataupun dia buy on gap, breakout kat sini, buy on gap, so dapat juga. Ataupun dia buy on pullback dekat sini, buy on rebound kat sini, dapat juga kan. So memang momentum dia keep up trend. Selagi mana kita buy on trend, InsyaAllah dia akan menjadi. Dan kita tengok volume pun nampak memberangsangkan, dia pullback, low volume, dia pullback, low volume. Kalau kita tengok 1 minute semalam untuk hari Isnin, okay, nampak ni kan, dia gap up tapi black candle, lepas tu dia test consolidation, low volume dan breakout sini. Tapi itulah, saya macam hari semalam saya tengah study untuk setup yang tak ketat sangat tak ketat sangat. Kalau sebelum ni saya entry bila dia break di still kan,
Tapi lepas saya study index, futures dan pun setiap hari, dia tak akan follow sebiji lah. So ada yang dia jadi sebab macam ni, sebab macam ascending triangle tadi, pattern. Lepas tu dia jalan, so dia jalan mungkin 2-3 hari dia jalan, kita dah miss entry kat situ kan. Ataupun ni kat sini, flat base dia break up, so dia dah jalan banyak, so kita lagi miss entry. So sepanjang trend ni jalan, saya punya setup tak kena dengan SOP kan. So memang terlalu ketat. Tapi kalau saya study balik, memang macam tu lah. Memang kena, tak perlu ketatkan sangat, just basic je setup. Tapi yang penting SOP, time entry, time hold, time exit kena betul-betul kuat lah. So macam ni kita entry je kat sini. Dan dia jadi hari semalam, lepas pagi ni hari Selasa dia gap down, so kita boleh entry exit kat sini. So dapat 80 tip, walaupun kita dapat cash kat sini kan. Tapi ada trader yang dapat baca sell signal, boleh exit kat sini, dapat lagi besar. So 120 kat sini. Tapi kalau dia nak tunggu confirmation, tak cantik sebab kat sini pun dia pullback low volume kan. Sini pun time dia naik ni pun okay, ada volume dan tak ada sign. Tapi bila opening dia gap down, kita boleh exit, dapat 80 tick juga. So 80 tick ni banyak lah berbanding kita punya risiko tadi kat sini dalam 9 tick je kan. Dah berapa kali ganda dengan kita punya risiko. So InsyaAllah dalam trade-trade yang akan datang saya akan apply lah untuk basic setup, tapi SOP entry, hold dan exit yang ketat. Okay, tujuan untuk hari ni InsyaAllah yang untuk trader yang boleh juga study chart, boleh riki-riki kat sini, saya ada tambah untuk study stock. So lebih kurang je technical analisisnya. So itu je untuk hari ini. Kita jumpa esok insyaAllah. Wallahualam. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul an. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, disclaimer, bukan tujuan video ini hanya pembelajaran, bukan untuk jual dan beli. So kita hanya trade FCPO, bukan trade index, bukan trade crypto. Wallahualam. Assalamualaikum, bye bye.